Okey, saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak remove segala metadata berkaitan dengan author. Okey, kalau kalau diperhatikan artikel ini memang tak ada nama penulis Okey, memang tak ada, kita dah buang disebabkan kebanyakan jurnal-jurnal WOS dia proses blind review. Dia reviewer tak boleh tahulah siapa penulis bagi artikel ini. Jadi walaupun kita tengok macam memang tak ada nama penulis, tapi ada satu setting yang orang selalu terlepas. Okey, cara untuk kita remove kita punya metadata, author metadata, kita boleh klik pada file, klik pada info, ya ni, inspect dokumen. Okay, klik inspect document before you recommend. Okay, saya memang dah save file ni, saya tak ada masalah. Saya tekan okay, yang mana yang you nak check. Ni nampak metadata ni yang selalunya penting. Okay, ni saya tak nak. Okay, yang ni saya antik. Tak perlu check. Okay, yang penting yang bahagian properties ni. Ni saya tick juga sebab saya takut ada comment revision daripada proofread yang saya tertinggal. Inspect. Okay, ni okey. Nampak dia sebenarnya ada metadata dalam file ni. Remove. Okay, reinspect. Okay, dah kalau dah tanda right tu okey lah. Okay, close. Saya save balik. Saya save balik. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.